sakit dan saya tidak sempat melawat apa-apa. Jadi kehadiran saya hari ini adalah menjejaki yang tidak sampai. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Zul yang saya rasa mempunyai satu kriteria seorang yang ada beberapa hal, iaitu seorang yang humor, seorang yang bermaklumat, seorang yang senang didekati dan seorang yang sangat membantu. Terima kasih Pak Nasir, Pak Zul. Ya, Pak. Bahagia sangat melihat orang bahagia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat rombongan yang begitu bagus, begitu baik. Yang bulan pertama kali kita perkenalan di sini, saya hanya kenal Puan Sabina dan Cik Nasir sahaja. Terima kasih kerana menerima saya dalam kumpulan cikgu kepada semua dan menerima anak saya bawa anak tuna untuk menemani saya. Dan saya harapkan bahawa kita akan bertemu lagi untuk rombongan seterusnya. Terima kasih Cikgu Nasir kerana dia membawa kami ke sini. Kalau tidak, tak dapat jumpa dengan Bapak tu. Dan tidak ketinggalan juga, saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Bapak Zul yang sudi menerima kami sebagai tetamu. Dan saya mengambil kesempatan ini ucapkan maaf sekira saya melawak dalam ni dengan kata-kata kasar ke, dan semoga kita berjumpa lagi. Okey, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Salam. Dulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nasir dan isteri kerana kami sekali dah makan. Lepas tu kepada Cik Pak Zul dan kawan-kawan. Yang anehnya, saya banyak dah melancong. Yang banyak saya belajar dah rombongan ni. Walaupun hanya 4 hari 3 malam. Pagi dah melancong ke Europe, dah melancong ke Korea. Tapi yang rasa pelik, trip ni yang saya banyak belajar. Pertama yang saya belajar, jangan duduk baik cover. Dan saya rasa banyak Pak Zul macam saya cakap dengan Cik Saful, dia smash memang kosong lah. 15 kosong. Itulah saya macam dapat motivasi. Macam dia cakap, seolah-olah macam dalam syurga. Jadi kita memberi dan memberi, jangan mementingkan sangat pasal diri. Okey, sampai kita jumpa lagi insya-Allah. Minta maaf tu. Okey, Pak. Kami nunggu di lamanya lagi 3 bulan baru dah apa ni booking baru dapat pergi. Guys tak dapat pergi kerana isteri saya sakit. Dan saya mengucapkan terima kasihlah kepada Pak Zul kerana memberi penerangan yang cukup banyak, yang sangat mencukupi, dan lawak-lawak pun seronok didengarnya. Alhamdulillah. Maka kami semua mengucapkan supaya Pak Zul maju jaya dalam perjalanannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini Budi apa? Wakil dari Kelantan. Apa namanya? Gugur Bulu Romak. Saya Ahmad Syahful Bahari bin Ishaq dan isteri saya Puan Cik Putih merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Cikgu Nasir, Puan Sabina, Bapak Zul dan grup dia kerana telah menjayakan kita punya tour ni dengan begitu hebat. Begitu hebat. Saya terasa sangat enjoy. Saya rasa saya sudah pun muda lagi 5 tahun. Isteri saya juga sangat seronok. Yang paling penting, isteri saya seronok. Isteri saya suka, dia enjoy. Sama-sama saya, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Pada semua Beda lagi. yang
bersama Berapa dalam ini, trip 25? ini. Mungkin cakap saya belai sikit kan, logat sikit kan. Okey lah kan. Tapi kan alhamdulillah saya dapat bersama-sama semua lah, syukur. Saya harap dapat bersama-sama lagi di lain trip mana-mana kan. Macam tu. Tapi saya tak payah. Dia pun terima kasih juga. Dan juga pada kita punya guide kita, Pak Zul, yang begitu bersahaja dengan lawak dia, yang tidak henti-henti Ya. buat kita lawak lah, gerak. buat ketawa. Buat jenaka kan. Ya. Harap kita dapat bersama lagi Pak Zul Ya, Pak. doalah banyak-banyak Ya, insyaAllah. saya doakan ibu bapak banyak duit. InsyaAllah amin. Dan kali saya macam ni, kita asal berapa orang pun, tapi kan kita akan teruskan juga. Ya. Kalau macam kita 20 orang, kita jalan. Tapi kurang pun kita jalan juga. Macam tu, saya macam tu. Jadi insyaAllah lah kita dapat bersama-sama lagi lah kan. Di lain masa kan. Sampai jumpa lagi lah semua. Kita balik ni mesti rindu lah semua. Okey. Jadi Bapak Ibu super bahagia ya. Ya. Jadi saya ini luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar. Padahal luarnya biasa-biasa. Biasa-biasa tapi luar biasa. Iya. Oke, sudah sampai kita sini, Bu. Terima kasih. Ya, beli alpukat tadi seperti saya. Pertama-tama sama seperti yang diberitahu oleh Haji Salim. Terima kasih kepada Pak Nasir dan Ibu Sabina ya. Dan juga Pak Zul serta tim Pak Zul ya. Kerana membawa kami semua. Saya tak terfikir akan datang ke sini Pak. Sebabnya saya dari Kelantan. Ini semuanya daripada Pulau Pinang. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih di atas satu tour yang begitu bagus, begitu hebat, penuh humornya. Tapi bagi saya Pak Zul ni 90%-nya boleh dipercayai. Ya, terima kasih. Tidak barang dia turun kau tadi lah. Bukan guru besar, guru tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terus. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Rombongan besan saya, Cikgu Nasir dan Puan Sabina, kerana rombongan ni sangat berjaya, sebab lawatan bukan hanya pada kisah tsunami dan lain-lain, tetapi juga membawa kita kepada dapat bersedekah dan menimbulkan rasa insaf pada diri kerana kekentalan jiwa-jiwa korban tsunami. Jadi kita harus bersyukurlah dengan nikmat yang Allah bagi. Kalau kita bandingkan dengan kesengsaraan penduduk Aceh semasa tsunami. Saya juga ingin berterima kasih kepada kawan-kawan semua, sebab saya ni agak tak boleh jalan sangat. Jadi terima kasihlah besan selalu pimpin saya dan juga kawan-kawan yang lain lah. Jadi alhamdulillah lah dapat saya dan suami join rombongan ni. Dan memanglah Wak Jo ni banyak experience, dan lawak-lawaknya macam lawak Piramli. Ada makna di sebalik lawak ya. Okay, terima kasih. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Saya dan suami jika ada yang apa-apalah yang kita buat, silap ke terkasar. Jadi apapun kita bahagialah dengan lawatan ini. Terima kasih ya. Yang saya muliakan Cikgu Nasir dan isteri, kawan-kawan, buat sahabat sekalian. Alhamdulillah, kita tak menyangka bahawa pada lawatan kita ini amat baiklah, dapat berkenalan dan dapat satu rahim, dan dapat menziarah tempat yang tak pernah kita ziarah selama ini. Dan lagi sekali saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nasir dan juga kawan-kawan sekalian dapat menjayakan majlis yang rombongan yang amat baik ini. Mudah-mudahan masa akan datang
dapat diadakan lagi. Terima kasih Tuhan.